Assalamualaikum apa. So hari ni aku nak bawa hampa workout dengan aku. Hari ni kita nak buat legs day workout. So let's go. So hari ni geng, kebetulan hari ni aku nak test mesin baru ni. Baru je owner dia pasang beberapa hari lepas. Jadi ini aku buat normal squat, front squat. Ini bahagian ni dia akan rasa bahagian quadricep kita. So kalau hampa nak tahu, dia punya syahdu ni bila turun memang best. Memang aku idam-idamkan mesin ni dah lama dah. Alhamdulillah, owner dia pasang, kita test terus. Dan untuk pengetahuan hampa, setiap set aku akan buat 10 ke 12 rep. Jadi aku akan buat 3 set. So bila dah settle dah untuk bahagian quadricep ataupun normal squat, so ini kita buat head squat. So head squat ni dia akan rasa bahagian hamstring. So tengok, kita kena lower down, naik. Bukan aku nak kata geng, mesin ni kalau buat head squat memang dia rasa pedih ni daripada glutes sampai ke hamstring. So kita attack bahagian depan tadi, quadricep untuk normal squat, dan ini kita buat head squat, kita akan rasa bahagian glutes dan bahagian hamstring. Memang best. Memang syahdu geng. Sebab tu aku kata kat hampa, jangan skip legs day. Legs day ni the best untuk hampa. Siapa nak diet ke, nak build up untuk apa, competition ke, kaki memang penting. Memang favourite aku adalah legs day. So lepas kita buat squat, lah ni kita buat bahagian calf. Calf pun penting kot geng. So aku buat macam biasa 3 set calf raise ni. So aku letak kayu. So aku buat raise bahagian kaki ni supaya calf kita akan sepedih, menyengat. So bila calf raise ni aku suka main heavy. So semua benda aku buat 3 set dan 10 ke 12 rep. So untuk next workout pula aku buat legs extension. Yang ni memang dia fokus dekat bahagian quad kita, bahagian depan. So yang ni aku memang heavy dan aku buat 3 set. Aku buat 6 ke 8 rep. Sebab apa, dah nak failure dah time ni. Memang pedih geng. Yang ni kalau rasa memang best. Dan lastly, paling penting kan, abs kita. Memang abs aku akan buat setiap kali workout, penghujung adalah abs. So dengan 4 ke 5 workout rutin ni pun dah ambil masa dalam sejam. Fokus dalam sejam ni geng, confirm hampa akan dapat result. Walaupun sikit, tapi kita push betul-betul. Jangan kita main halai-balai, lebih pada sembang apa semua. No. So aku make sure 1 hour memang fix untuk aku settle semua workout rutin aku. Supaya next workout, aku akan fokus different masa pula. So untuk abs pun aku buat 3 set juga geng. Aku buat 15 ke 20 rep. Jadi siapa-siapa yang nak tengok next workout rutin aku, komen kat bawah. So sebelum kita balik, kita say bye-bye to Uncle.